Assalamualaikum Farah. Ini adalah rumah kelahiran Nabi. Sekarang ni dah jadi library dekat Mekah. Kalau nak pergi sini kena jalan daripada Masjidil Haram, lalu keluar dekat Sa'i, dekat Marwah, dan terus jalan sebelah istana. Terus jalan ke sini, dan di sini adalah rumah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang dah jadi Library Maktabul Makkah, Makkatul Mukarramah. Sekarang kita nak pergi ke next destination Farah. Tadi dekat rumah kelahiran Nabi. Sekarang nak pergi next. Ini adalah Tandas Abu Jahal. Rumah Abu Jahal. Kalau nak pergi sini, dia dekat bahagian Marwah. Itu bangunan Sa'i, Safa dan Marwah. Bahagian Sa'i, Safa dan Marwah. Jadi orang-orang yang mengerti kesucian tanah ni, mereka sangat-sangat jaga. Ada di kalangan ulama-ulama yang tak sanggup kencing berak dalam tanah haram ni. Antaranya Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rumah Siti Khadijah adalah di sebelah sana. Semua event yang berkaitan dengan Kaabah, Bani dia masuk tu di atas tu, dan tu pintu ketika Nabi masuk, dan Nabi dipilih untuk meletakkan Jaratul Aswad dekat Kaabah setelah Kaabah banjir pada masa itu. Ini adalah lembah Nabi, lembah Bani Hashim. Di sini sebelah toilet ni, toilet di mana Bani Hashim diboikot selama 3 tahun. Dekat atas bukit tu ada penempatan, ada rumah Abu Talib. Tu dekat sana tu rumah Siti Khadijah, dekat bahagian putih tu. Di belakang bangunan ni, dekat sebelah bangunan ni ada Kaabah. Di sebelah kiri nama dia Nisfalah, dan di sebelah kanan, ke arah kanan ni adalah perkuburan Ma'la. Ma'la ni maksudnya tanah tinggi. Dan di sebelah kanan Ma'la ni Jabal An-Nur, di mana ada Puan Hira. So, kalau tengok bukit tu ke atas tu, sebelah tu adalah tempat Nabi belah bulan. 1 bulan pergi ke situ, 1 bulan pergi Nadwan. Adalah Jabal Umar, tempat Sayyidina Umar masuk Islam. Bila dia tengok Fatimah membaca Al-Quran, dia nak pegang Al-Quran, tapi Sayyidatina Fatimah suruh dia ambil duduk, dan bila dia baca Quran, dia terus masuk Islam lah.